Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Zack channel. Okay guys, hari ni aku nak buat movie review untuk filem Karate Kid Legends. Jom. Karate Kid Legends adalah sebuah filem martial arts drama. Filem ni adalah filem yang ke-6 dalam franchise Karate Kid. The last filem adalah filem The Karate Kid yang dikeluarkan pada tahun 2010. Filem kali ini mengisahkan tentang seorang remaja daripada China yang bernama Li Fong yang telah berhijrah ke New York sebab dia punya mak mendapat tawaran menjadi doktor di salah satu hospital di New York lah. Li Fong ni juga adalah sebenarnya anak buah kepada Shifu Han ataupun Mr. Han, lakonan Jackie Chan. The same Mr. Han dalam filem The Karate Kid tahun 2010 tu. Setibanya di New York, Li Fong ni dia tidak disenangi oleh ada satu orang mamat ni. Dia ni remaja juga, tapi dia adalah champion karate di New York tu lah. Jadi dia ni pun sebab dia tak suka Li Fong ni, dia suka bully Li Fong ni kan. So seperti biasa dalam mana-mana filem Karate Kid, Li Fong ni dia bertekad untuk berdepan dengan juara karate tu dalam satu pertandingan lah bagi membuktikan dirinya. So basically itulah the whole storyline of this movie. Pace filem ni adalah laju dan penuh dengan aksi martial arts yang diseimbangi dengan beberapa elemen drama lah. So aku boleh katakan that dia punya the whole storyline of this film memang full of action dan tidak membosankan. Filem ni masih mengekalkan plot ataupun jalan cerita yang sama dengan mana-mana filem Karate Kid sebelum ni, iaitu ada seorang remaja, dia sering dibuli oleh satu martial art champion, be it karate ke, kungfu ke, boxing ke, dan dia pergi untuk belajar mendapatkan ilmu martial art untuk berdepan dengan juara karate yang membuli dia tu dalam pertandingan martial art. So filem ni pun sama je, dia punya storyline sama je. Bercakap pasal plot yang sama, ada juga orang mempersoalkan that the movie The Karate Kid 2010 yang Jackie Chan dengan anak Will Smith tu, dia katakan ia adalah reboot kepada franchise filem-filem Karate Kid ni sebab dia punya jalan cerita sama, tapi instead of karate, orang persoalkan dia memperkenalkan kung fu melalui Master Han ataupun Mr. Han, lakonan Jackie Chan. So orang question lah, kenapa nak kena reboot kan? Kenapa instead of karate dia pakai kung fu? I guess the whole production ataupun the pemilik franchise ni or whoever, dia mendengar rintihan ataupun soalan peminat. So untuk filem kali ni dia mendedahkan kita kepada macam mana Mr. Han dan juga Sensei Miyagi ni kenal each other, dan sekaligus dia macam linkkan filem The Karate Kid 2010 Jackie Chan tu dengan the franchise ataupun filem-filem Karate Kid yang lain dalam franchise. So ini dan juga ini bermakna dia membuktikan bahawa sebenarnya The Karate Kid 2010 tu bukanlah satu reboot, tapi dia sebenarnya adalah satu continuation of the Karate Kid punya franchise. Dan juga melalui pendedahan ni, penceritaan dalam filem kali ni, kita tahu kenapa yang filem The Karate Kid tu 2010 tu dia mempertengahkan kungfu dan bukan karate. So dalam filem ni dia akan cerita semuanya. So kalau korang nak tahu apakah sebenarnya cerita tersebut, aku tak boleh nak share kat sini lah, sebab dia akan spoil kan korang. Korang kena tengok sendiri filem ni dekat wayang. Aku nak point out satu benda, walaupun aku kata filem kali ni dia masih mengekalkan plot atau jalan cerita yang sama, iaitu seorang remaja dia mencari seorang guru kungfu sebab dia dibuli oleh orang jahat lah, villain, dan dia nak berdepan dengan villain tu dalam pertandingan. Okey, filem ni pun sama, cuma dia ada spin sikit tau guys. Spin ni yang bagi aku agak new dan agak fresh, di mana pada kali ni remaja tu dia memang dah tahu kungfu. Dia memang dah ada pendidikan kungfu, background kungfu, dan dia instead of dia mencari
guru untuk menimba ilmu martial art, orang lain yang mencari dia, ada satu orang dewasa ni yang mencari dia untuk dia meminta remaja ni, dalam story ni si Li Fong ni, untuk membantu dia memasuki satu pertandingan perlawanan. So bagi aku is good. Dia macam dia pusing sikit cerita ni, di mana yang muda mengajar yang tua. So bagi aku is something new and fresh for this franchise. Walaupun aku cakap dia punya plot tu dia spin sikit, tapi dia doesn't happen for the whole story lah. Dia hanya berlaku untuk, aku boleh kata, first half of this movie. Dan bila the second half tu, towards the end, dalam act 2 dan towards the end tu, dia dah kembali kepada plot asal, seperti mana filem-filem Karate Kid lah. Aksi martial art untuk filem kali ni bagi aku rasa dia lebih bagus daripada aku rasa mana-mana filem Karate Kid sebelum ni. Sebab number one, the main character, budak remaja ni, ataupun in this movie, Li Fong, dia memang dah ada background martial art pun. So kita tak payah nak go through balik jalan cerita yang dia kena belajar start daripada scratch sampailah jadi pandai. So benda tu tak ada. So dia macam jimatkan masa kita, dan dia terus straight kepada dia prepare untuk nak berlawan dengan dia punya villain. Cuma yang agak lain sikit adalah Li Fong ni, dia background dia kungfu, dan dia untuk dia berdepan dengan juara karate ni, dia kena belajar karate. Dan dia belajar karate dengan Sensei Daniel LaRusso, yang merupakan karakter ikonik bagi franchise Karate Kid ni lah. So di situ aku cakap dia punya martial art kali ni dia berbeza, sebab dia tidak mempertengahkan karate tu, dia mempertengahkan kungfu, tapi kungfu tu dia blend in dengan karate, dan dia melibatkan dua master yang hebat, iaitu Mr. Han dan juga Sensei Daniel LaRusso. Mr. Han dia bawa kungfu, Daniel LaRusso dia membawa karate. So dia ada kat sini, dia ada elemen macam ada gabungan dua dunia dalam satu martial art. And that is quite amazing, guys. Filem kali ni dia memperkenalkan seorang newcomer. Aku rasa newcomer lah, pelakon baru yang bernama Ben Wang, yang memainkan yang melakonkan watak Li Fong. Aku tengok Ben Wang ni dia berlakon memang pandai lah. Dia pandai berlakon lah. Dia sangat lincah, dia sangat happy, lakonan dia betul-betul menjadilah. Dan juga filem kali ni juga menyaksikan The Return of Jackie Chan sebagai Sifu Han, ataupun Mr. Han lah, yang juga merupakan the master kung fu in this movie. Tapi yang special bagi aku lah adalah The Return of Daniel LaRusso, lakonan Ralph Macchio, yang dia ni macam aku cakap tadi, dia memang karakter ikonik lah bagi filem Karate Kid ni, di mana, dan macam aku cakap tadi, dia bergabung dengan Sifu Han untuk mengajar karate kepada Li Fong. Tapi sayang sekali gabungan Jackie Chan dan juga Sensei Daniel LaRusso ni, dia berlaku almost 1/3 yang terakhir lah filem ni. Dia tak happen throughout the whole story tau. Maybe because macam aku cakap tadi, the first half of this movie dia buat plot yang berlainan sikit. Dia macam aku cakap tadi, Li Fong yang mengajar, memberi tunjuk ajar kepada orang dewasa, and then the remaining half, towards the end pun barulah kita nampak Jackie Chan dan juga Ralph Macchio ni dia bergabung, which is agak disappointing lah bagi aku. Sebab kalau kita tengok dia punya trailer, kita dia beri gambaran bahawa gabungan Jackie Chan dengan Ralph Macchio ni berlaku awal, tapi sebenarnya towards the end je. So aku dapat rasakan macam tak puas tau nak tengok gabungan Jackie Chan dengan Ralph Macchio ni. Dan itulah aku rasa dia punya screen time untuk dua orang legenda besar dalam Karate Kid ni is terlalu sikit dan terlalu singkat.
So aku very much disappointed about that. Overall, aku boleh katakan aku enjoy very much tonton filem ni sebab Karate Kid ni adalah sebuah filem nostalgic jugalah bagi aku dan juga bagi mereka yang sebaya dengan aku sebab kita orang membesar menonton filem ni sampailah the 2010 punya filem. Dan bila aku tonton filem ni, dia sedikit sebanyak mengembalikan aku bersama-sama dengan kanak-kanak aku lah bila aku tengok filem ni. Dan juga aku suka jugalah the fact that filem ni dia finally beri penghormatan kepada Jackie Chan as one of the orang kata apa, dia memang part of the franchise Karate Kid lah, bukan saja seorang pelakon reboot semata-mata. That is very important jugalah. Dan walau bagaimanapun walaupun aku have fun movie ni, the one thing yang mengecewakan aku adalah, dan aku rasa ini adalah poin yang agak besar juga, kesilapan besar juga, is the screen time of this both Jackie Chan and Ralph Macchio ni, dua legend besar dalam Karate Kid ni, dia buat terlalu singkat. Dia bukan throughout the whole movie. Dia hanya like macam kurang dari setengah lah screen time dalam movie ni, and that is very disappointing. Dengan itu aku boleh bagi rating filem ni 5/10. Sebab dia punya, aku kecewa dengan tu tadilah, screen time Jackie Chan dan juga Ralph Macchio tadi. Okay guys, tu tadi aku punya movie review untuk filem Karate Kid Legends. Seperti biasa, kalau korang suka punya video ni, sila tekan butang like, share video ni dengan kawan-kawan korang, dan bagi mereka yang belum subscribe, sudi-sudilah untuk subscribe ke This Zack Channel. Sehingga kita berjumpa lagi di movie review seterusnya. Assalamualaikum.